Bila saya lepas minit tengok 87, 89. Dia akan naik balik. Inilah punca dia. Puncanya kompresor dah lemah dah. Hai, 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk. Nak tunjuk sebab ada orang tanya saya. Bang, macam mana nak tahu kompresor tu okey ke tak okey? Jadi kat sini saya nak tunjuk salah satu tanda-tanda kompresor tak okey. Okey, jom saya tunjuk. Salah satu tanda-tanda kompresor tak okey, kita boleh tengok melalui bacaan low pressure dia ni. Nampak dia tulis LP. LP ni low pressure warna biru. Kalau dia punya tanda ni, bacaan ni melebihi 40 PSI, biasanya memang ada problem. Memang kompresor dia dah lost compress. Tapi tanda paling ketara, kita nak tahu kompresor kita ni dah tak okey, sebenarnya kita boleh test sendiri. Okay, nak tahu test dia macam mana, kita duduk dalam kereta, kita buka je aircon, tak kisahlah buka kipas nombor berapa, suhu nombor berapa. Yang penting kita nak kena ada ni, termometer ni. Kalau ada termometer lagi bagus lah. Kalau tak ada termometer, memang kena guna tangan je. Okay, so apa kita nak kena buat? Kita on aircon macam biasa, kita tekan minyak. Masa kita tekan minyak, kita perhatikan dia punya suhu ni menurun tak? Nampak? Bila kita tekan minyak, dia menurun. Nampak? Okay, bila saya lepas minyak, dia akan naik balik. Okay, kita tengok 8.6. Bila saya lepas minyak tengok 87, 89. Dia akan naik balik. Inilah punca dia. Puncanya kompresor dah lemah dah. Low pressure dia dah kompres dia dah weak. Okay. Jadi inilah kalau siapa yang ada masalah, tekan minyak baru sejuk, lepas minyak aircon panas balik ataupun bergerak aircon sejuk, berhenti aircon panas, salah satu sebenarnya daripada kompresor tu sendiri. Nampak tak Saya dah tunjuk dah, kita tekan minyak. Apa jadi? Sebab kompresor tu dah kompres dia tu dah lost dah. Aircon problem, jangan terus tukar barang. Check dulu betul-betul, confirm dulu betul-betul, buat testing dulu betul-betul. Lepas tu baru baiki. So dapat tiap hari ni settle.